So, Fazura telah pun spend dan shopping sebanyak. Berapa? Dia spend dan beli 2 handbag dan dia telah habiskan sebanyak... Hari ni kita nak spot bag Fazura. Fazura kali pertama. Itu kan? Bukan. Jangan nyanyi. Lari semua views nanti. Okay, cuba bos tengok bag yang pertama. Cepat bos, kita nak pergi makan Rumi. Tengah busy ni. Saya nak keluar ayam ni tau. Impossible nak keluar dah ni. Boleh tak cuba faham saya sedikit? Siapa nak pergi tengok Mission Impossible? Ini adalah Chanel Classic. Okay, mungkin size large juga. Harga di dalam RM53,000 sahaja. Betul. Warna white ya. RM53,000 betul. Warna white in silver hardware. Susah kan nak jaga white? Sangat susah, sangat susah. Okey, cuba bos tengok bag yang kedua pula. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Ini Ini adalah Kelly. Itu kancil turbo kan tadi kan? Siap blow off. Ini adalah Hermes Kelly 32. Harganya tak silap saya dalam RM90,000 sahaja. 32 ni kiranya besar lah kan? Besar 32 inci. Oh, memanjang kan? 32 inci pula. 32 cm. Besar 32 inci. 32 cm. 32 cm. Besar ini plasma tau. Kasian tu lah. So, harganya tak mahal sangat. Harganya dalam RM90,000. Jadi, Fazura telah pun shopping dan spend sebanyak almost RM140,000 sahaja untuk shopping Hermes dan juga Chanel. Dia sudah, anda bila lagi? Kalau korang nak shopping, boleh shopping dengan kita. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.